الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang demikian Tuan Imam, Tuan Nazir Masjid, Tuan-tuan guru, para ulama, pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah lantaran nikmat iman dan Islam dan nikmat kesihatan dan juga masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita pulangkan dalam bentuk ketaatan. Hari ini umat Islam diuji dengan hebatnya untuk menjaga iman dan keimanan dan sabaran. Menjaga iman ini termasuklah di peringkat kita di sekolah. Hari ini sekolah ada satu kes yang berat rasanya, kes bunuh. Kata 4 dibunuh oleh tingkatan 2, kata 4 perempuan mati, tingkatan 2 yang membunuh. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Di salah satu ini antara perkara-perkara yang mungkin dulu tak pernah kita terdengar. Mungkin kita kata dunia telah berubah kan, maka memerlukan kepada mungkin pendekatan yang terkini dan mesti tindakan pantas mesti diambil. Jadi kita mengharapkan pihak berwajib mungkin boleh melakukan pendekatan bagaimana konsep pendidikan di tingkat sekolah, universiti dan seterusnya dalam masyarakat kita kan. Kerana jenayah berlaku ini hari-hari berlaku kan? Itu jenayah, kita kata jenayah berat lah. Dan kita pula dalam aspek memegang jawatan ataupun berkaitan dengan dakwah ini, sudah tentulah jenayah yang berkaitan dengan memperkasakan akidah. Orang nak bercerita murtad. Ini kerja kita lah, kerja dakwah, supaya kita dapat mengembalikan keyakinan, keimanan. Maka perlulah kita buat kerja dakwah. Dan kerja dakwah yang berkesan adalah melalui kekuasaan. Melalui kekuasaan. Sebab itu Islam datang ke tanah Melayu, disebabkan rajanya masuk Islam, maka orang kampung, rakyat dilanda masuk Islam. Dan itulah dia punya pengukuran. Maka sebab itu kalau ketua kampung masuk Islam, ketua taman berpegang dengan Islam yang sebenar, maka masyarakat akan follow contoh itu sebagai mukadimah. Kita sambung tentang perbincangan kita mengenali kunci personaliti diri sasaran dakwah, yang mana kita perlu untuk kenal menemukan kita. Kita nak kenal seseorang ni banyak cara lah. Kita nak kenal Tuhan melalui nama dia, melalui sifat dia, dan melalui
tanda-tanda kekuasaan. Alam yang hebat, yang besar, yang tak terbanyak, tak terbilang, tak terhitung, tak boleh kita kaji. Ciptaannya sudah tentulah Allah ini agung, hebat, mestilah tak sama dengan kita, mestilah Allah dengan sifat segala kamal dan jamal. Jadi kita kenal Tuhan tu siapa. Tak bolehlah Tuhan tu duduk macam kita duduk pula, bertempat pula, ada masa pula. Tuhan tu ada arah pula, kan? Jadi tak kira. Mustahil akal kita nak memikirkan. Begitulah tu kan. Jadi kita nak target sasaran dakwah kita, kita kena kenal sasaran dakwah kita siapa. Kita siapa dan kita kena kenal balokong kita, sasaran dakwah kita. Maka salah satu kita nak kenal balokong kita, maka kita akan tengok tabiat dan akhlak yang